Lain macam Wira yang satu ni. Mau tak lain macam. Kalau tengok dekat sini, kau ambil jauh sikit. Dia dah fully, ni adalah Proton Wira 1.5. Tapi dia fully convert Evo 3 untuk bahagian luaran. Tengok. Oh, lawa. Check dulu bahagian luaran. Tengok luaran dia semua dah di convert Evo 3 ni. Ambil jauh sikit, Jangan dekat-dekat sangat. Tengok, semua dah di convert Evo 3. Belakang semua Evo 3. Kalau dia tutup bonet dia, aku boleh cakap ini mesti enjin GSR. Sekali aku tengok enjin 1.5 yang telah di bolt on kan. Kemas kan? Kemas bos. Kemas kan? Agak berapa horsepower? Ha? Agak berapa horsepower? Berapa horsepower next video. Tapi aku nak cerita dulu macam mana dia set up kereta ni. Nampak? Oh, lama. Kemas tu. Enjin 1.5, turbo, Evo 3. Lagi satu apa tahu? Dia dah tainkan wire dia. So wire-wire semua dia dah simpan lah, dia dah sorok. Patutlah dapat kemas Pipe aircon apa semua dia dah simpan. Ini dia antara yang best. Horsepower untuk kereta ni. Okey.